Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu, ribut sekampung. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu, ribut sekampung. Sekian, terima kasih. Sedap tuan-tuan. Tu baru mic terani. Tuan-tuan sekalian, lagu tu untuk memberi kita ingatan. Kalau nak dikenang, kena ada jasa. Selama kita hidup ni, orang-orang yang hebat mencipta seni untuk mati. Maka ramailah para pimpinan dalam Parti Islam Malaysia PAS. Kita tengok dengan mata kepala kita sendiri bagaimana mereka hidup, bagaimana hari mereka meninggal. Tuan-tuan boleh nampak lagi kan? Bagaimana almarhum Datuk Haji Fazil Nur, hari dia meninggal. Lautan manusia daripada Pekalosta, jam heavy highway, mari di muasasah. Bagaimana almarhum Ustaz Azizah Abdul Razak, jalan daripada Langgar sampai mari di muasasah, jam. Lagu mana hari meninggal Tuan Guru Ni Aziz Nikmat, Menteri Besar Kelantan. Ribu, puluh ribu, ratus ribu mari memberi penghormatan terakhir. Yang mencela, mengutuk, berlawan sepanjang hidup. Bila meninggalnya tokoh-tokoh ni, pakak puji melambung pula dah. Itu seni untuk mati. Maka tuan-tuan, semua kita ni nak mati. Nak dikenang, kena ada semai benih. Kita semai benih apa di dunia ni? Kita dalam Parti Islam Malaysia PAS, kita bekerja dalam bidang siasat, bidang tarbiyah, buka sekolah, sekolah pasti, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah kolej di muasasah. Kita semai benih kita. Para pemimpin tunjuk lagu mana nak bekerja dalam gerakan ni. Jangan harap balasan dunia. Mudah-mudahan tiap-tiap kerja buat kita dalam gerakan Islam bersama wadah Parti Islam Malaysia PAS ni adalah benih-benih yang kita semai di tengah sawah. Hak macam lagu tu kata tadi.